Okay, anda bersama dengan Vid Daily. Hari ini saya nak bawa anda pergi makan ayam goreng di Wangsa Maju Section 4. Dari jauh, anda dah boleh bau ayam goreng ni. Apa yang special ni dekat ayam goreng ni? Jom ikut saya. Gerai Familiar Fried Chicken ini terletak di Section 4 Wangsa Maju. Kalau buka Waze tu, sila type Familiar Fried Chicken. Ayam goreng mereka ni menggunakan resepi sendiri. Dari jauh anda dah boleh bau dah ayam goreng diorang ni. Maaflah kalau buat anda di rumah tu terliur ya. Dan tengoklah sendiri betapa rangupnya ayam yang telah digoreng ni. Datang sini jangan beli seketul je bang. Belilah 15 ketul sekaligus untuk ahli keluarga yang menunggu dekat rumah tu. Saya dah pun beli ayam goreng ni. Tengok, panas lagi. Dan seketul ayam goreng ni adalah RM2 sahaja. Dan anda dapat sekali dengan dia punya cheese. Nak rasa keju dulu. Oi, keju dia memang terbaik, babe. Rasa ayam ni pula. Seriously, ayam dah lembut. Tepung ni mesra betul dengan ayam ni. Keju ni memang buat ayam super sedap. Sekarang saya nak cuba nasi lemak dia. Kat sini, selain ayam goreng cheese ni, korang boleh makan nasi lemak ni. Oh, terbaik nasi lemak dia. Harga nasi lemak ni RM2 sahaja dan anda boleh dapat separuh telur rebus dan juga sambal bilis. Kalau korang nak lagi best, apa lagi? Letak ayam ni, makan sekali dengan nasi lemak ni. Korang boleh bau aroma daun pisang dia. Dan sambal ni tak adalah pedas sangat. Macam manis-manis sikit. Tapi memang layan. Nak lagi layan, kau makan sekali dengan ayam goreng ni. Assalamualaikum. Saya Muhammad Nazmi daripada Familiar Fried Chicken. Familiar Fried Chicken sudah beroperasi selama 2 bulan. Kami menyediakan menu yang simple tapi rasanya agak menarik, iaitu ayam goreng bersama dengan kuah cheese. Kami juga ada menu iaitu sweet corn dengan konflik. Kami merupakan lepasan ijazah daripada Universiti Teknologi Mara dalam bidang komunikasi, tapi kami mengambil satu langkah inisiatif ingin memulakan perniagaan.